Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari SK55 Beluran Sabah ingin mempersembahkan sebuah inovasi bertajuk Cikgu Scan dari skeping kad ke budaya digital di sekolah pedalaman. Projek ini dihasilkan oleh pasukan 5 Auditek dan dipertandingkan di bawah Subtema 4 Inovasi dan Transformasi dalam Organisasi Pendidikan di SMA 2025. Di sekolah pedalaman, banyak urusan masih dilakukan secara manual, di mana rekod kehadiran murid diambil secara manual dan ia mengambil masa yang lama. Kadang-kadang berlaku juga kesilapan. Pengurusan pentadbiran masih menggunakan borang dan kertas dan juga capaian digital yang lemah menambah beban guru. Oleh itu, kami ingin mewujudkan sistem automatik, terbuka dan cepat bagi mempercepatkan urusan kehadiran, perpustakaan serta pentadbiran, sambil membina tabiat digital dalam kalangan murid. Objektif utama inovasi ini adalah untuk mendigitalkan urusan kehadiran dan perpustakaan sekolah. Seterusnya adalah untuk mengurangkan beban kerja rutin guru, dan yang ketiga adalah untuk membentuk kebergantungan ke diri dan tabiat digital murid. Matlamat kami adalah untuk menjadikannya sebuah model inovasi kos efektif, lestari, sustainable, sesuai untuk sekolah di luar bandar. Kad limau digital adalah sebuah kad pelajar bersepadu dengan gabungan 3 fungsi utama. Satu, kod QR digunakan untuk kehadiran, disambung terus ke sistem kehadiran IDMI KPM. Yang kedua adalah kod bar di mana untuk kegunaan pinjaman buku perpustakaan. Kami juga akan menggunakannya untuk sistem pentadbiran lain. Yang ketiga adalah ID delima, akses terus kepada akaun e-learning KPM. Antara kelebihannya adalah rekod kehadiran disiapkan dalam masa kurang 2 minit setiap kelas, kos rendah, kami hanya menggunakan sumber sedia ada. Yang ketiga adalah mudah digunakan tanpa perlu kemahiran ICT yang tinggi. Ia juga dapat meningkatkan disiplin dan pelibatan digital murid. Kini tiada lagi buku kehadiran manual, semuanya direkod secara automatik. Inovasi ini menyasarkan guru pentadbir, guru perpustakaan, murid dan ibu bapa. Seorang guru berkongsi, kini saya boleh siapkan kehadiran dalam masa kurang 2 minit. Setiap pagi, apabila murid datang ke sekolah, mereka akan lebih berdikari dan teruja dengan budaya digital baru. Mereka sendiri akan bercakap, "Cikgu, scan," apabila tiba masa untuk mengambil kehadiran. Kami telah menjalankan ujian rintis pada 23 Ogos 2022. Hasil dapatan menunjukkan proses kehadiran 70% lagi cepat, aktiviti perpustakaan meningkat 50%, guru juga lebih fokus PDPC, murid juga lebih bermotivasi. Sistem ini terbukti stabil walaupun di kawasan capaian rendah, sesuai untuk model replikasi nasional. Fast forward tahun 2025, kami masih menggunakan sistem ini. Dan kami menjadikan budaya scan sebagai budaya sekolah kami pada hari ini. Potensinya besar, boleh dikembangkan ke sekolah bandar atau luar bandar, malah digunakan untuk pentadbiran lain seperti HAM, kurikulum dan komuniti. Ia juga selaras dengan Pelan Hala Tuju Pendidikan Digital Malaysia. Inovasi ini membuka peluang kolaborasi dengan sektor edutech tempatan dan memberi impak kepada murid. Di samping membina budaya berdikari, selit digital dan komuniti yang progresif. Inilah contoh pelaksanaan sebenar di mana setiap pagi murid akan mengimbas kad untuk kehadiran, dan gambar seterusnya di mana apabila mereka menggunakan kad tersebut untuk mengakses delima bagi pembelajaran digital. Ia bukan simulasi tapi amalan sebenar di sekolah kami pada setiap sesi persekolahan. Akhir kata, sebagaimana inovasi adalah bukan sekadar ciptaan tapi perubahan budaya. Dari skeping kad kecil lahirlah transformasi digital yang besar. Cikgu Scan dari skeping kad ke budaya digital di sekolah pedalaman. Terima kasih dari SK55 Beluran Sabah.